Dia ada menekankan percintaan, dia ada menekankan persahabatan, okay, dia ada menekankan hubungan antara adik dengan abang, but semua tu dia hanya bagi. Yo, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat datang ke Borak Skrin. So hari ni korang bersama dengan aku, Arif Rahman, dan juga partner aku di Borak Skrin, iaitu Hello, welcome back. Syed here. What up, what up? Yo, what up everyone. Yo, what up Syed. So hari ni Syed, Yep. kita nak buat satu video untuk review non-spoiler untuk movie yang baru je Okay. kita tengok. Kita Baru borak je kita tengok semalam. non-spoiler dulu lah. Non-spoiler dululah. Which is Right? movie ni adalah movie Malaikat Malam. Okay. Hmm. Sebuah movie yang mengisahkan tentang Azam. Aku cerita sikit lah Boleh, tentang boleh? Azam. Kita recap balik. Azam iaitu lakonan Syafiq Kyle. Seorang pemuda yang terperangkap dalam orang cakap dunia motosikal. Apa orang cakap sambil bergelut dengan beberapa konflik peribadi lah. Okay. So orang cakap dia punya konflik ni boleh melibatkan dia punya apa orang cakap keluarga dan juga rakan-rakan dia lah. So basically dia punya cerita ni kisah tentang seorang apa orang cakap seorang mak rempit yang mana dia ada banyak cabaran lah di sekeliling dia kan. Okay. Berusaha cari duit, ada impian yang nak kejar. But at the same time dia tengah fall in love with someone. Ya. Dilema cinta. So adakah cerita dia berkenaan tentang mak rempit ataupun cerita berkenaan tentang cinta? Ini kita kena borakkan kejap lagi lah. Sebab aku tahu ramai reviewer ataupun orang-orang yang dah review tentang movie ni. Kita agak lambat sikit sebenarnya. And ramai juga yang dah bagi feedback about this movie. So basically banyak pendapat, okay? Banyak pendapat. It's too subjective. Ada orang A yang cakap movie ni best. Ada orang B yang cakap movie ni teruk sampah. Ada orang cakap movie ni tengah-tengah. Okay. So what's our opinion? So ini yang kita nak borakkan sekarang. So maybe kita boleh mulakan dengan benda yang best dulu lah. Okay. Benda yang best dulu tentang movie ni. Okay. Aku open dulu. So untuk cerita Malaikat Malam ni, apa yang best bagi aku lah. Okay. Pertama sekali aku rasa dalam Malaysia ni dulu kita dikenali, kita bukan dikenali, maksudnya kita disajikan dengan pelbagai movie-movie apa orang cakap pemotoran. Betul tak? Yep. Ingat tak zaman kita zaman dulu kan? Even sampai cerita seram pun ada juga cerita pemotoran macam hantu bonceng kan apa kan. But right now makin lama zaman pun makin berubah and cerita pemotoran ni pun dah makin kurang actually. Betul. Yes, baru-baru ni pun ada cerita perlumbaan kereta lah Sima kan. Tapi yang itu pun aku cakap kurang lah dapat Lebih kurang sambutan kan. Dia macam zaman-zaman KL Drift. Dah berlalu kan, dah berlalu kan. And aku for sure sebenarnya industri dalam pemotoran, kereta ni semua still ada peminat dia. Ya, betul. Masih ada peminat dia. Okay, macam KL Menjerit apa semua. Cerita-cerita gangster dulu pun semua banyak melibatkan pemotoran, betul tak? Ya. But sekarang ni dah makin kurang. So bila cerita ni dah keluar, even hari tu diorang keluar start dengan satu poster terlebih dahulu. Poster dia yang daripada atas kan, perasan tak? Seperti kayak berjalan. Cantik poster tu. Yang tu gempak gila, diorang buat reference macam seperti apa orang cakap, poster kat luar negara punya movie kan. Ya. But itu pun memang dah cantik dah sebenarnya. Itu memang dah tarik perhatian ramai orang. Tambah pula Malaikat Malam kan. Dan basically dia punya nama tu banyak dapat kritikan juga. Banyak dapat persoalan juga. Kenapa gunakan Malaikat Malam. Adakah ia ada unsur agama. Adakah macam manalah kan. Dan sebagainya. Dan tak silap aku pengarah dia pun ada bagi statement bahawa dia tidak ada melibatkan apa-apa unsur agama dan sebagainya kan. And orang kena tengok dulu, tonton dulu movie ni. And baru orang akan faham kenapa nama dia Malaikat Malam. Betul? Ya. And even kita tengok semalam pun, okay, kita dah nampak dah kenapa nama dia Malaikat Malam. Betul? Betul. So, kita balik kepada cerita utama ataupun apa poin utama yang aku nak ceritakan berkenaan tentang kelebihan untuk cerita ni adalah daripada segi konsep. Which is, aku rasa konsep pemotoran tu bila dibawa kembali tu bagi aku, untuk masa sekarang ni, dia nak kata adakah dia fresh? Yes, dia fresh. Sebab kita dah lama tak dapat benda tu. Yep.
Aku boleh katakan kalau dia tak fresh, maksudnya sekarang ni lambatkan movie motor tengah banyak, okay, aku boleh kata tak fresh lah. Ya. Tapi sekarang ni sebabkan boleh katakan ni this is the one only yang masih nampak dia punya apa cakap, nampak dia punya marketing, Hmm. nampak dapat apa orang cakap, dapat perhatian. So aku rasa this is konsep dia untuk masa tahun era 2020 ke atas ni, dia fresh. Fresh lah. Fresh tu kelebihan dia lah. And konsep dia pun, yes. Konsep dia macam ala-ala like ada nampak style-style. Kau rasa tak pasal style macam Jepun sikit kan? Oh, betul juga. Macam lumba-lumba Jepun gitu. Aku tak faham lah. Tapi aku nak katakan adakah dia bawakan satu tema okay, aku sempat cakap lah. Mak motor ataupun rempit seperti yang lama-lama punya. Ha. Aku rasa macam dia kurang sikit. Dia macam tak bawa sangat. Cuma kali ni dia punya daripada segi permainan warna, daripada segi permainan apa orang cakap tema dalam motor-motor yang digunakan, warna dia apa semua lah kan. Ya. And color grading dia. Aku rasa slightly macam ada tema macam tema Jepun sikit. Mhm. Dia macam tema apa? Macam Tokyo Drift kalau kau pernah perasan apa semua kan. Ha. Slightly dia ada bawa ke arah tu. So apa yang aku boleh kata daripada segi konsep bukan apa konsep cerita dan juga pembawaan tema, aku rasa this is something fresh actually. Betul, setuju. Which is tema rempit dan dicampurkan dengan tema mak motor dicampurkan dengan satu tema apa? Tema gaya-gaya sedikit sentuhan Japan ni apa? Japan kan dalam tu kan. Ha. Right? Itu satu lah. Okay. Nombor dua aku rasa kelebihan dia lah of course nostalgia. Macam mana tu? Yes, dia bawa apa orang cakap, dia bawa kau apa orang cakap satu nostalgia kepada komuniti pemotoran tentang apa Hmm. Mhm. uh, tentang movie-movie yang klasik dulu-dulu lah macam contoh KL Menjerit, Mhm. apa orang cakap Samseng Jalanan kan. Ya. Itu antara apa orang cakap cerita-cerita yang orang kata dulu memang jadi kita punya childhood juga sebenarnya. Yep. And even pernah jadi satu fenomena pada zaman-zaman dulu. So it is nostalgia. Kalau nak kata nostalgia, aku boleh katakan itu nostalgia. But adakah dia menandingi cerita-cerita yang lama? Hmm. Sinematografi mungkin ya, but daripada segi aksi tu, itu akan masuk pada point yang mungkin akan kita kupas dalam bahagian kekurangan lah. Okay. Okay. Aksi pemotoran tu kita akan masuk pada point yang kita rasakan pada bahagian kekurangan dia. So apa yang aku boleh ceritakan, point aku antara ada dua lah yang aku rasa bagus ni. Mhm. Satu, dia bawa nostalgia kepada penonton. Mhm. Okay. Nombor dua, konsep cerita dan juga tema tu sendirilah. And aku rasa macam mana aku suka juga sebenarnya dengan dia punya hmm, apa dia punya watak lah, watak utama which is Syafiq Kyle. Aku rasa Mhm. Syafiq Kyle dia berjaya lah bawa apa orang cakap, bawa watak utama dia tu. Adakah Watak, hang berani cakap dia carry of course. filem ni? Aku berani kata dia carry Hmm. walaupun ada watak lain yang pun not bad juga dalam tu. Ya. But actually watak Ratna Tracy Sinidol pun okay. Hmm. Pun okay. Cuma ada beberapa benda yang aku rasa maybe mungkin boleh diimprove lah orang punya watak ni kan. Alright. So lakonan, konsep, konsep and tema tu lah. And also satu unsur nostalgia yang aku rasa. And bila aku tengok cerita tu, ini aku punya perspektif ni, personal lah kan. Personal perspektif. Sebab aku bila aku tengok cerita tu, dia kembalikan aku kepada zaman-zaman dulu lah. Cerita-cerita lama. Tapi adakah dia boleh membawa menandingi yang lama tu, kita buat lagi ya. Itu pandangan aku. So how about you? Okay, bagi aku pula, aku setuju dengan hang punya point tu, tapi just untuk support hang punya point, perkara yang aku suka pasal filem ni adalah macam mana dia bawa tema Mak Rempit tu nak tunjuk kepada audiens. Sebab kali ni apa yang aku perasan, dia bukan typical punya Mak Rempit, Mak Motor punya filem. Kali ni Yes. dia dari perspektif yang lain. Sebab daripada filem ni audiens akan dapat tahu bahawa Mak Motor, Mak Rempit ni pun manusia. Depa pun ada depa punya struggle
Depa Ha, pun betul? depa pun bukan saja-saja nak ambil motor sebab depa nak ambil motor. Kadang tu ada situasi yang terpaksa sebab kewangan. Yes. Depa pun ada masalah family, masalah dengan kawan, masalah percintaan. So dia menunjukkan oh they are human too. So dia boleh relate sebab benda yang depa alami masalah tu manusia biasa pun hadap juga. Ada masalah kewangan, masalah family, masalah dengan kawan. Cumanya diorang tu cara diorang nak cari duit tu adalah diorang main motor. Tu je beza dia. So aku nampak lah kat situ dia macam uh, apa orang panggil. Selitkan unsur apa pengajaran lah. Yes, betul-betul dia ada selitkan unsur pengajaran kat situ lah. So for me that is buat filem ni stand out sikit lah. Dia tak typical, dia tak klise punya filem motor. Other than that, in terms of storyline apa semua, aku rasa dia mid saja. Dia bagi aku dia tak berat lah. So boleh je layan apa semua kan. And yes, Boleh dilayan oleh semua orang lah. betul, dia boleh dilayan oleh semua orang. Dia tak ada scene-scene yang 18 plus ke apa, tak ada. So Ah, it's a popcorn movie lah. It's a popcorn movie. Nak kata ni pun mungkin ada sedikit sebanyak perkataan carut tu, tapi for me perkataan carut yang biasa masyarakat kita duk bercakap juga. Dia pun tak banyak pun, ada je 2-3 kali dia orang But main still, carut tu kan. but, but still kalau ada budak-budak join yang bawah 16 tahun, kena dapat bimbingan daripada mak ayah lah kan. Sebab tu dia P13 tak silap. Ah, 16 tak silap aku kan. Oh, P16 eh. Oh, okay. Lepas tu other than that, aku setuju lah. Of course Syafiq Khan tak pernah mengecewakan dia punya lakonan dia. Memang menjadi lah sebab aku tak pernah tengok pula Syafiq Khan bawa this kind of lakonan di mana dia jadi mak-mak rempit apa semua kan. Tapi Betul. so is a good thing ah. So Yes, yes. setakat ni tu je lah, benda-benda yang lain semua dah mention, dah obvious dah, macam cinematography apa semua tu kan. Yes. Aku rasa aku nak tambah sikit lah dekat kelebihan yang kau sebut tadi tu kan. Itu Hmm. benda aku tak mention tadi. Mm-mm. Bagi aku, salah satu kelebihan lain adalah pengajaran yang dibawa. Memang mungkin cerita ni agak kontroversi sebab mak rempit dan sebagainya kan. Uh-uh. But apa yang kau kata tadi tu betul lah. Which is everyone ada struggle dia sendiri. And dalam cerita ni kita boleh nampak bagaimana watak utama tu dia ada struggle tersendiri yang dia kena hadap kan. So itu the only way, jalan yang dia pilih, and dia sendiri pun apa orang cakap, struggle dan juga orang cakap dapat pressure daripada aktiviti yang dia buat tu kan. So sedikit sebanyak sebenarnya pengarah and the team also lah, storytelling apa yang script writer and so on, dorang cuba give message in this movie berkenaan tentang how dorang punya kehidupan as a orang yang apa orang cakap berkecimpung dalam dunia mak rempit ni kan. Ya. Kau boleh nampak macam struggle. Macam manis dia tak nampak banyak, hanya ke arah kemenangan dan duit. Tapi kalau kau perasan, dia punya pengajaran, dia fokus banyak dekat bahagian impact negatif yang orang dapat. Kesan daripada aktiviti tersebut. Seperti ada orang meninggal, seperti kekalahan, seperti apa orang cakap, keluarga yang sekali dapat tempias dan sebagainya kan. Dan juga stigma masyarakat apa semua. So aku nampak pengarah pandai lah. Even apa orang cakap, ni dah cerita mak rempit, tapi dia pandai how dia pressure, dia apa, dia impact, dia give, how dia masukkan semua impact-impact negatif ataupun kesan daripada aktiviti ni dalam satu movie ni untuk bagi pengajaran secara overall kepada penonton, audiens kat luar sana. Bagi aku that's a very good Betul. actually apa orang cakap, strategi sebenarnya. Bagi aku orang cakap even ramai orang yang mungkin minat dalam dunia pemotoran ni apa semua, apa orang cakap, mak motor kan, mak Uh-uh. motor Uh-uh. yang mungkin terlibat dengan benda-benda yang apa orang cakap tak sepatutnya lah, perbuatan haram dan sebagainya, mungkin sedikit sebanyak this movie yang pressure everything
dia macam umpama kalau contoh aku Mak Rempit yang tengok movie ni, aku rasa macam pressure tau sebab aku tak nampak sangat kemanisan yang banyak dalam movie ni. Aku selain daripada lumba kau menang yang dapat duit dan Ya, sebagainya kan. ya. Aku rasa bila aku tengok je benda ni aku macam benda tu menikam aku setiap masa, menikam. Oh. Dia macam banyak betul lah pengajaran yang banyak juga lah benda yang dia apa uh, bagi Ya, kepada aku sebagai bagi kepada aku sebagai satu benda tembakan lah, contoh macam nasihat ke apa sebagainya. So this movie is totally good sebenarnya untuk apa orang cakap, untuk ramai masyarakat tengok kan, but macam kau cakap tadi lah, ada juga unsur-unsur apa orang cakap carutan dan sebagainya. For me itu orang cakap aku tak normalizekan benda yang tak betul, but mungkin dia nak tunjuk reality weh. itulah, itulah reality sebenarnya, but itulah reality kan. So kalau yang budak-budak datang tengok tu, please lah, please, if let's say parents ke apa, didik apa, bagi tahu sepatutnya sebagainya kan, and try tengok apa pengajaran yang boleh dapat di sebaliknya kan. But this time movie Mak Rempit ni totally like, aku suka dia punya pengajaran yang cuba disampaikan. Aku itulah aku nak bagi pujian lah terhadap Aku director bagi dia. pujian. Apa director dia Nazifdin Nasruddin ataupun aka Bujok. Nama samaran dia Bujok. And serius nama samaran dia Bujok. Boleh search IG Dia dia. punya dia punya penerbit dia ni kan, Syafiq apa? Syafiq Yusof kan? Sebab sebab apa si Bujok ni, director ni, dia sebelum ni dia pernah terlibat dengan filem-filem box office juga kat negara kita ni. Ha. Dia terlibat, tak tahulah, maybe dia terlibat dari segi scripting ke apa, aku tak tahu lah. Tapi contohnya macam filem River Sea, Malam Terlarang, Solos, Sheriff, semua tu dia terlibat. So this is the first film yang dia direct. Dia tulis, at the same time dia pun direct filem dia sendiri. Okay lah, it's good lah Ya, for a first film. Props lah. ya, it's a good lah. Bagi aku dia punya pengajaran dia sangat solid lah. Hmm. Bukan satu pengajaran tapi banyak juga pengajaran dia sebenarnya. So how dia put all the apa cakap pengajaran in one movie ni, okay lah, good. And secara tak sedar sebenarnya dia dah pressure all audience yang mungkin apa orang cakap terlibat in this case kan. So good job lah. Okay, Okay. itu yang bagus lah. Itu yang bagus. So kita masuk pada benda yang mungkin kita boleh kritik secara in a good way lah Okay. Okay, so aku start satu point dulu daripada aku. Mm-hmm. Kita gila-gila lah. Point satu aku, point kau dua, point tiga aku, empat kau. Okay? Okay, boleh. Okay. Aku lagi paling yang aku nak tekankan adalah aku rasa dia punya character development untuk ada beberapa character development yang aku rasa perlu lebih sikit lah untuk. Pertama sekali adalah percintaan di antara Ratna dan juga Azam. Aku rasa macam dia like tiba sikit lah. Dia like tiba macam, aku tak nampak what's the point like tiba-tiba Ratna boleh direct betul-betul jatuh hati dengan siapa, dengan tu. Aku faham lah kan. Aku faham lah maybe Uh, Ratna dalam keadaan yang kan dia OKU, so maybe when someone bagi dia attention, so dia terus fall. But bagi aku this is movie, so maybe aku tak aku, nak kaitkan dengan aku reality. ada baca dekat thread pasal benda ni. Orang cakap macam mana Tracy boleh suka karakter Syafiq ni kan. Orang tanya semudah itu ke? Orang kata perempuan ni gatal lah. Apa semua, aku macam nak tergelak. Aku berpendapat like maybe Ratna kan seorang OKU, so maybe dia orang cakap maybe selama ni dia dapat apa orang cakap rejection daripada ramai orang, ataupun dia susah nak dapat hubungan bersama orang, and once ada someone bagi dia perhatian, dia kenal dengan someone, mungkin dekat situ dia macam, oh okay, sekarang ada orang suka aku and ada orang boleh terima aku macam ni sebagainya. So dekat situ lah dia fall in love balik dengan benda tu kan. It's a positive way lah, but kita tak nampak benda tu. Itu just assumption aku sahaja. Kalau if let's say benda tu ada, so aku boleh faham lah. Ya. So aku cakap, kalau if let's say benda tu diceritakan, kalau betul-betul benda tu ada dalam movie ni, aku faham lah kan. Tapi yang ini aku just buat assumption aku sendiri lah. So aku cuma memahami kenapa benda tu berlaku kan. And bagi aku penting juga character development ni, sebab pada penghujung dia benda ni sangat effect tau.
Nanti kita cerita dalam spoiler talk lah kenapa kan. Mhm. So character development yang pertama. Yang kedua, aku rasa character development untuk watak ni watak Cody. Cody. Kalau kau Hmm, perasan watak Cody. Cody yang Rashid. yang jahat tu lah Jimmy, yang Jimmy. 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 Aku rasa macam hmm, Betul, perlu lagi lah sikit tambah lah. setuju. Sebab dia macam menekankan, dia ada menekankan percintaan, dia ada menekankan persahabatan, Yep, okay, dia ada menekankan hubungan antara adik dengan abang, yep. but semua tu dia hanya bagi Hmm, sikit. betul betul. Rasa macam tak cukup Kalau info. kalau kita tengok kalau kita tengok cerita apa, okay, patut aku patut aku compare dengan luar negara. Tapi benda ni baru kita tengok. Oh, Tapi bagilah kita compare je lah. Kalau kita tengok ah, projek Hail Mary, how ah, diorang develop karakter ah, Rocky dan juga Grace ah. untuk orang dapat chemistry. Even Rocky tu adalah satu makhluk asli yang punya batu sahaja. Kan, tapi benda tu sampai kan. Pada sampai tapi dia ambil masa lah. So maybe dalam this case production kena ambil masa sikit lah untuk keep longer kan, tambah lagi banyak scene. Okay. So itu one of yang aku rasa mungkin boleh di-improve lah. Aku nampak the concept itself kan. Banyak. Aku nampak the concept and how impactful bila satu benda berlaku kepada watak utama pada penghujung, sebab totally banyak juga hubungan yang terjejas kan. Mm-mm. But aku faham jalan cerita tu nak cram everything pada penghujung and jadikan dia someone yang baru. Tapi apabila scene yang berlaku tu datang, aku Ya. rasa macam jadi lain sikit lah macam tu lah. Hmm. Faham, Gitulah. faham. So, itu poin pertama kau. Apa pula pasal kau? Pandangan kau pula. Um, Bagi aku, ya aku setuju dengan Hang lah pasal character development tu sebab apa? Just nak cerita sikit yang sebab apa character development ni penting sebab dia membawa kepada emosi audience. So, Ya, okay. bila scene yang sepatutnya sedih, dia aku tengok pun aku tak rasa 100% sedih, tak rasa sedih sangat sebab kita tak rasa dia punya relationship tu strong. Aku rasa banyak benda yang diorang wasted. Diorang wasted untuk nak cerita pasal background Jimmy, maybe nak show the love lagi between Syafiq dengan si perempuan ni. So defect lah kat situ. Okay, so tak apalah, itu tolak tepi lah, kita dah cerita dah pasal benda tu. Benda yang aku boleh tambah selain daripada ni adalah aku rasa hmm, ini benda benda yang tak best kan. Okay, Aha. ni bukan spoiler, tapi ni obviously orang dah tahu dah ada sini. Aku okay, tadi kita ada mention dia punya cinematography okay, cun apa semua kan. Cuma dia Ada juga. ada beberapa scene yang aku rasa macam Pelik. aku pelik sikit. Bagi aku apa yang aku perasan adalah scene racing motor sebenarnya. Ya. Scene racing motor. Sebab apa? Sebab ini pun aku dah baca juga dekat thread apa semua, orang pun cakap benda yang sama. So basically tak rasa apa orang panggil adrenaline rush tu, tak rasa. Ya, betul. So racing tu tak feel. Lepas tu aku rasa even shot-shot dia pun aku rasa macam draggy, macam terlalu bosan pun ada. Ada kadang ada benda-benda efek-efek yang aku rasa macam tiba dia letak efek ni kan. So there's a few things yang menjadi persoalan lah, kenapa dia macam ni kan. Macam cinematography scene lain kadang dah cantik dah, tapi there's a few scene rasa macam aduh tak kena pula. Something is off. Ah, Ya. Ramai kat luar sana kata Malaikat Malam ni ada scene dalam perlumbaan tu yang macam tak logik. ya. Tiba-tiba dekat basement, tiba-tiba jalan kosong lah. Waktu nak Oh, melanggar tu pula jadi pelik lah kan. Kau buat apa hmm. dengan kau? Aku faham kadang-kadang tu ada melibatkan trik Okay. short trick kan. Aku faham yang scene-scene depa nak cuba tunjuk setting tempat depa ni pergi ke banyak jenis tempat, depa racing kat jalan besar, jalan kecil, belakang lorong, masuk tempat basement. Tapi aku rasa dia execute tu tak berapa nak bagus sangat. Dia macam tak tahulah, maybe transition ke ataupun kita nampak sangat dia punya
cut tu tak cantik, maybe masalah editing ke, so benda tu tak nampak blend sangat. Bila hang mention pasal jalan kosong tu, itu aku tak sure, tapi Kalau aku kalau aku kau tengok cerita perlumbaan yang tahun sebelum-sebelum ni semua memang akan ada, taklah ya, terlengang. dia macam terlalu kosong. Dia macam nampak sangat kau di memang khaskan jalan tu kosong dan untuk kau berlumba kat situ lah kan. Tapi aku ada dengar director tu pun cakap yang memang diorang usahakan untuk kosongkan jalan tu. Memang dia melibatkan banyak badan lah. Badan polis lah, badan itulah, badan itu. Memang diorang nak clearkan jalan. Tapi dia nampak macam tak natural. Ya, Sebab aku rasa kalau even sekarang pun, kalau kita pergi ke area KL pun, pukul 3-4 pagi still ada kereta. ya, betul betul. So itulah, there's a few, ada scene yang okay, tapi ada juga scene yang macam kekok sikit lah. Ada lagi ke adik? Okay. Tu lah. Aku rasa maybe yang ini aku tanya pendapat kau lah. Adakah benda ni bagi kau satu kekurangan? Disebabkan cerita dan marketingnya banyak fokus on nama dia adalah Malaikat Malam. And then fokus dia on motor kalau kau perasan kan. Mhm. And memang kalau tengok marketing dia pun pasal motor kan. Dan dia punya tarik audience yang berminat pun banyak ramai motor kan. Aku bukan seorang peminat motor sangat. But aku still bawa motor lah. Tapi skuter je lah. Dengan helmet turtle. So aku still suka jugalah kan. Ah. Ada jugalah minat motor-motor sikit. Cumanya if let's say kau letak diri kau as a peminat pemotoran and datang watch this movie, adakah kau akan kecewa dengan aksi motor yang dia berikan? First daripada segi aksi itu sendiri, and second adalah daripada segi perlumbaan ataupun jalan cerita kepada motor, aksi motor tu sendiri. Yang last sekali adalah berapa banyak kalikah diorang tunjukkan perlumbaan tu. Adakah kau puas hati daripada ketiga-tiga perkara ni? Itulah aku rasa macam kalau aku sendiri, mungkin peminat tegar pemain motor ke apa kan. Kalau aku datang panggung tu dengan expectation nak tengok racing, nak tengok scene-scene, mungkin aku akan expect, oh memang cerita ni cerita perlumbaan. Mungkin daripada seorang loser tiba-tiba jadi champion racing ke, and dalam tu dia melalui berliku-liku ke apa kan. Benda tu dia actually tak tepat lah dengan apa yang disajikan oleh penonton. Sebab dia bagi aku dia tak fokus racing pun. Dia tak fokus action. Action tu ada, tapi halah, boleh kira pakai satu tangan je lah aku rasa. So memang aku rasa macam akan sedikit Kecewa. kecewa kat situ. Tapi kalau macam audience biasa datang dengan zero expectation ke, okay lah juga. Tapi kalau aku datang ni expectation nak tengok action macam cerita, Motor. ada motor ke dikejar polis ke apa ke, tak ada apa benda tu. Berlumba kan. Dia ada geng satu, geng dua, berlumba besar ramai-ramai kan. Tu kata dia, macam kalau dulu-dulu kita dapat cerita-cerita rempit, ada lah benda tu, best lah tengok action tu kan. Tapi kali ni aku rasa fokus dia bukan kat situ. Fokus dia ke lain. Mungkin 5% je racing, macam tu lah. Faham. Okay. Baik, Okay. aku rasa siapa yang datang tengok movie ni, dia perlu ada expectation yang nak cakap low, just meet okay lah. Just nak have fun, nak masuk wayang hilang stres, nak keluar balik dengan keadaan yang ceria, okay. This movie is totally good for you lah. But if let's say you are someone yang mungkin sedikit cerewet, yang mungkin dah biasa tengok movie, or maybe you memang suka orang cakap review movie sendiri ataupun borak dengan kawan-kawan macam kita ni, maybe ada something like yang kau akan macam aib dan aib kan. But for me it's a fun movie lah untuk raya ni, ala apa, memandangkan kita tengah raya kan. And even though aku tengok ramai juga kita punya apa, ramai juga orang kita turun tengok apa semua kan, yang suka dengan movie ni. So at least adalah satu movie ke dua movie datang pada waktu raya ni, everyone dapat tengok together kan. It's a nice movie jugalah. Tak adalah teruk sangat Tak macam adalah. orang cakap.
Ada movie lagi teruk lagi aku rasa. Ada. Yang ini okey, yang ni boleh Ha. diterima lah. Cumanya lain-lain tu boleh di-improve Hmm. lagi lah. Sebab apa? Sebab the main for me, kekurangan dalam filem ni dia terlalu banyak lubang. So dia menimbulkan banyak persoalan kepada even audience ke aku kan. Aku macam kenapa benda jadi kenapa. So dia banyak persoalan, banyak loophole kat situ. So persoalan apakah itu? Itu aku nak sembang dengan hang waktu kita punya non-spoiler talk. Aku tak boleh nak tanya persoalan tu kat sini sebab benda tu spoiler. Sebab there's a few things happen in the movie yang aku nak tahu. Macam mana benda ni berlaku? So benda tu spoiler. So kita nantikan spoiler talk nanti. Ada Betul. apa-apa nak tambah untuk kita punya non-spoiler ni? Aku rasa tak ada. Cumanya bagi aku character development pula and also dia punya script kadang-kadang pun agak sedikit mengganggu aku. Ada sikit lah. Ada Okay. sikit yang aku rasa agak mengganggu kan. Mungkin So, agak tak rasa tak real ke apa kan. Macam memang tak boleh real macam mana kita cakap hari biasa apa macam perkataan biasa macam hari-hari biasa kita, but if let's say kita boleh gunakan perkataan mencarut as sebagai satu apa cara untuk kita gambarkan reality, so why not. Dari betul-betul. segi perbualan biasa tu pun kita kena juga tune sikit macam mana kita nak nampakkan reality sebenar lah kan. Yep. Okay. Aku Aku. aku aku dalam banyak-banyak movie apa dalam banyak-banyak movie tempatan yang aku rasa aku suka dengan skrip dia, aku rasa kalau kau tengok cerita Sheriff, one of yang aku minat lah. Hmm. Aku suka dekat cerita Sheriff Betul. punya movie, skrip dia memang best gila. Itu best lah. Skrip dia kat situ best. Nampak real lah. Yeah. And even dalam tu ada Syafiqal juga kan. Sayang kita tak start borak skrin waktu Sheriff mula-mula keluar. Kalau time kita Yes dah ada borak boy. skrin, kita akan borak macam-macam masa Sheriff. Mesti best lah. Even Blood Brothers pun not bad. Pun best juga. Betul. Yup. But Okay. banyak lagi boleh pun not bad lah. Okay. Yeah. So, Rating. je lah. Let's go. Rating untuk aku, Malaikat Malam aku bagi sebanyak 6.6 per 10. Okay. How about you, Syed? Okay. Aku sebabkan movie dia okay, boleh enjoy. Aku pun tak expect banyak. Ada kekurangan sikit. Aku akan bagi dia 6 per 10. Okay. Yeah, so kepada hampa yang ada rating, apa hampa punya rating, mungkin boleh share lah dekat kami kat bahagian comments tu. And aku rasa hampa nantikanlah kita punya non-spoiler talk nanti. Ada beberapa benda yang kita nak bedah sikit. So yeah, so terima kasih kerana menonton kita punya non-spoiler talk ni. Nantikan untuk spoiler talk nanti kita akan upload. So jangan lupa untuk subscribe kita punya channel, follow kita punya social media sekali dekat IG dan TikTok, ada dekat description below. And yeah, thank you for watching. Kita jumpa in the next video. Bye bye guys. Borak Screen. Borak Screen.